Bila dia ada masalah kewangan, dia cari pelaburan. Dia pun pergi mana pelaburan yang paling cepat untung, yang modal tak payah besar, untung besar, tak payah baca buku, tak payah datang seminar, goyang kaki dapat duit. Habis, dapat skim cepat kaya lah tuan-tuan jawapan ni. Skim cepat kaya ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada ilmu, sekilas ikan di air sudah tahu jantan betina tuan-tuan. Sebenarnya. Tunjuk dekat saya tahu dah ni skim cepat kaya. Betul lah Cik Zul. Ustaz tu dah join dan dapat duit tu Cik Zul. Sekilas ikan di air saya dah tahu dah jantan betina. Bagi orang yang ada ilmu. Tapi orang tak ada ilmu, Cik Zul adik daftar SSM lah. Dia tak tahu nak daftar SSM tu sejam dah boleh dapat daftar SSM tu. Cik Zul, skim pelaburan ni masuk dalam TV Cik Zul. Masuk dalam TV pun scam juga. Cik Zul, pelaburan ni Tun Dr. Mahathir yang rasmi pelaburan. Scam juga tuan-tuan. Saya boleh sebut, saya tahu company, saya boleh sebut nama company. Tun Mahathir yang pergi rasmi tu. Itu pentingnya ada ilmu. Ilmu ni tuan-puan, ilmu kewangan, tuan-puan kena rujuk orang bidang kewangan. Bukan tanya ustaz, bukan tanya selebriti, bukan tanya orang politik. Sebab setiap orang dia ada kepakaran dia masing-masing tu. Banyak orang bila ada masalah kewangan, dia pergi melabur. Sebenarnya syarat nak melabur, at least tuan-puan mesti ada saving, at least 6 bulan gaji sebagai dana kecemasan. At least. Kalau tuan-puan tak ada saving sebanyak tu, jangan sibuk nak melabur. Fokus kepada saving dulu. Saya tak jumpa lagi lah mana-mana guru pelaburan yang betul lah. Yang dia cakap, duit yang ada tu labur semua. Tak ada tu. Setakat ni saya tengok guru-guru kewangan, guru-guru yang mengajar pelaburan, apa sekalipun, ajar saham ke, ajar property, dia cakap apa? At least 6 bulan kena ada saving. Extra. Baru tuan-puan qualify untuk melabur. Bukan mengelabur dengan duit 6 bulan tadi. Extra. Tak ada extra. Fokus kepada saving.